Salam sejahtera, salam Ibu Kandung Suluk Budiman dan salam Malaysia Madani. Nama diberi Tanush Chandran dengan nombor metrik D20222104885. Hari ini saya ingin membentangkan tentang ujian DAS bagi kursus KKA 3023 pengujian dan pengukuran dalam kaunseling. Dalam pembentangan ini, saya akan terangkan latar belakang ujian DAS, cara menjawab ujian DAS, cara mengira skor ujian DAS dan kegunaan ujian DAS. Baiklah, mari kita melihat latar belakang ujian DAS. Apa itu ujian DAS? Perkataan DAS itu tersendiri berdiri kepada sinkronim Depression Anxiety Stress Scales, iaitu DASS, DAS. Ia dibangunkan oleh Peter F. Lowiborn dan Sydney H. Lowiborn pada tahun 1925 di University of New South Wales, Australia. Tujuan asal ujian DAS ini adalah saringan psikologi untuk mengukur tahap kemurungan, depression, kebimbangan, anxiety dan tekanan, stres. Pada awalnya, ia dipanggil sebagai DAS 42 kerana ia mempunyai 42 instrumen. Tapi, pada zaman ini, ia sudah disingkatkan, ringkaskan dan dipadatkan kepada 21 instrumen. Oleh itu, ia dipanggil sebagai DAS 21. Seterusnya, mari kita melihat komponen yang ada dalam ujian DAS. Ujian DAS menilai 3 aspek utama emosi individu. Yang pertama, kemurungan. Yang kedua, kebimbangan. Yang ketiga, tekanan. Di mana, seperti namanya tersendiri, Depression, Anxiety, Stress Scales. Dia lebih fokus kepada depression, anxiety dan stress. Untuk komponen depression pula, ia fokuskan kepada tentang masalah, hilang minat, rasa sedih dan tidak bermaya. Bagi anxiety pula, ia fokus kepada perasaan gelisah, takut dan berdebar-debar. Bagi stres pula, mudah marah, sukar tenang dan otot tegang. Instrumen yang disediakan dalam ujian DAS akan berfokus kepada ketiga-tiga komponen ini dan ketiga-tiga komponen yang membawa perasaan berikutnya. Alright, mari kita tengok tentang struktur soalan DAS 21. Seperti namanya sendiri, DAS 21, ia akan mengandungi 21 instrumen ataupun soalan. 7 item bagi setiap komponen. Apa komponen kita? Depression, anxiety dan stress. Okey. Ia juga gunakan skala Likert 4 mata. Di mana 0 untuk tidak pernah, 1 untuk jarang, 2 untuk kerap, 3 untuk sangat kerap. Okey. Seterusnya saya akan terangkan cara mengira skor. Sebelum saya terangkan tentang cara mengira skor, saya ingin terangkan tentang panduan sebelum menjawab ujian DAS. Bagi menjawab ujian DAS, masa yang dicadangkan adalah 5 hingga 10 minit. Bagi tempat pula, calon boleh memilih bilik yang selesa, tenang dan kondusif bagi calon tersebut. Peringatan, calon tidak boleh mengambil masa terlalu lama dalam menjawab sesuatu pernyataan atau soalan. Arahan kepada calon adalah calon perlu menandakan pada skala yang disediakan mengikut keadaan calon seminggu yang lalu. Setiap soalan diikuti oleh 4 jawapan, iaitu tidak pernah, jarang, kerap dan sangat kerap seperti yang saya diterangkan sebelum slide sebelum ini. Baik, di sini kita untuk panduan mengira skor DAS. Seperti yang saya terangkan, ujian DAS 21 mengandungi 21 soalan yang dibahagikan kepada 3 skala utama, kemurungan, kebimbangan dan tekanan. Bagi komponen kemurungan pula, soalan yang diberi dalam ujian DAS ini adalah pada nombor soalan 3, soalan 5, 10, 13, 16, 17 dan 21.
Bagi komponen anxiety pula, soalan nombor 2, 4, 7, 9, 15, 19 dan 20. Bagi komponen stres, soalan nombor 1, 6, 8, 11, 12, 14 dan 18. Langkah 1 adalah untuk menjawab setiap soalan berdasarkan skala yang diberi. Langkah 2, kira jumlah markah untuk setiap skala. Contoh mengira markah adalah kita pilih satu komponen dulu. For example, kita pilih kemurungan. Kita kira skor yang calon menjawab pada kemurungan, soalan kemurungan. Iaitu contohnya pada soalan 3 calon memberi skala 1. Pada soalan 5 calon memberi skala 2 dan seterusnya. Kita tambah semua dan totalkan. Selepas dapat total, kita darab total itu dengan 2. Contoh saya diberi 9 darab 2 dapat markah 18. Ia untuk komponen kemurungan. Kenapa ia perlu didarab 2? Kerana DAS 21 adalah versi pendek daripada DAS 42. So, kita kena darabkan kepada 2. Akhirnya, kita akan dapat skor untuk komponen tersebut. Kita akan buat cara ini untuk setiap komponen supaya dapat markah untuk setiap komponen. Okay. Ini adalah tafsiran skor dan tahap kepada item yang dijawabkan. Contoh, 0 hingga 9 dikategorikan sebagai normal. 10 hingga 13 ringan. 14 hingga 20 sederhana. 21 hingga 27 teruk. Dan 28 ke atas adalah sangat teruk. Jumlah skor berbeza bagi setiap komponen dan kita perlu rujuk manual rasmi untuk ketepatan. Mari saya menunjukkan cara untuk menjawab ujian DAS menggunakan internet. Kerana pada zaman moden ini, semuanya ada dalam internet. Oleh itu, saya memilih medium internet untuk menunjukkan cara menjawab ujian DAS dan mendapatkan skor. Jika kita gunakan internet, kita tak perlu memeningkan untuk mengira skor kerana ia akan generate sendiri. Apa yang kita patut dibuat adalah kita buka Google Chrome atau mana-mana platform untuk search di internet dan anda perlu type ujian DAS macam yang saya sudah type di sini dan tekan enter. Ia akan keluar begini. Kita pilih ujian DAS yang ada pada portal rasmi Jabatan Perdana Menteri, iaitu Jabatan Psikologi Malaysia. Kita tekan, ia akan membawa kita page sebegini. Kalau kita bacakan, ini adalah soalan DAS 21, Depression, Stress, Anxiety Scale DAS 21. So, kita tekan seterusnya dan kita memberi maklumat peribadi kita. Contohnya, saya jantina, memberi jantina lelaki. Status berkahwin saya adalah belum berkahwin. Umur saya 21 hingga 30 tahun dan saya merupakan orang awam. Kalau jika anda seorang pejabat awam, anda boleh tik di kotak pejabat awam dan akan keluar detail-detail sebegini. Oleh kerana saya bukan seorang pejabat awam, hanyalah student, saya pilih orang awam dan seterusnya. Ia akan membawa kita terus kepada soalan. So, saya akan menjawab soalan. Okay. Saya dapati diri saya suka ditenteramkan. Tidak langsung. Saya sedar mulut saya terasa kering. Tidak langsung. Saya tidak dapat mengalami perasaan positif sama sekali. Tidak langsung. Saya menjawab ujian DAS ini mengikut perasaan saya seminggu lalu. Jika anda menjawab soalan ujian DAS ini, anda perlu menjawab mengikut perasaan anda seminggu lalu. Okey, seterusnya soalan keempat, saya mengalami kesukaran bernafas. Tidak. Saya suka untuk mendapatkan semangat bagi melakukan sesuatu perkara. Tidak langsung. Saya cenderung untuk bertindak keterlaluan dalam sesuatu keadaan. Tidak langsung. Dan sambung untuk menjawab soalan-soalan tersebut mengikut perasaan anda seterusnya. Baiklah, selepas siap menjawab setiap soalan, kita akan dapat keputusan ujian DAS kita. Kalau kita tengok di sini,
ia akan dibagikan 3 komponen yang saya terangkan sebelum ni, iaitu kemurungan, kebimbangan dan stres. Dan setiap skor akan diberi di sini. Contoh 6, 4, 2 dan tahap saya adalah normal. Kalau kita nak tengok lebih mendalam tentang skor kita, kita perlu pergi ke sini dan tekan interpretasi skor. So, kita pilih inventory yang kita buat, iaitu DAS 21, kita tekan. Dan ia akan keluar di sini. So, kita boleh tengok cara mengira skor. So, sebagai saya terangkan tadi, soalan-soalan untuk kemurungan, untuk kebimbangan, untuk stres. Dan ini adalah tahap setiap skor. So, ini adalah keterangan lebih mendalam tentang tahap-tahap yang diberikan. Dan saya rasa anda semua clear tentang ujian DAS 21 ini. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih. Baiklah, mari kita tengok kegunaan ujian DAS. Ujian DAS ini mempunyai alat saringan hawal kesihatan mental. Ia digunakan oleh kaunselor, guru, doktor dan ahli psikologi. Ia membantu sesuaikan untuk pelajar, pekerja dan masyarakat umum. Ia juga bantu kesedaran kendiri, rujukan kepada profesional jika perlu. Ia bukan alat diagnosis rasmi, tetapi penilaian awal yang sangat berguna pada zaman ini. Kesimpulannya, ujian DAS bantu mengenal pasti tahap kemurungan, kebimbangan dan tekanan. Ia menyokong usaha intervensi awal dan sokongan emosi. Ia digunakan secara meluas dalam bidang kaunseling dan kesihatan mental pada zaman moden ini. Hal ini kerana kesihatan mental sama penting seperti kesihatan fizikal. Saringan seperti DAS penting untuk kesejahteraan menyeluruh kepada masyarakat, pelajar dan pekerja. Sekian, itu saja daripada saya. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk menonton perbincangan saya. Dan saya ingin meminta maaf jika adanya kesilapan dan kekurangan dalam pembincangan ini. Terima kasih. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani.